Assalamualaikum. Hai murid-murid. Selamat datang ke kelas Cikgu Mun. Aktiviti pembelajaran kita hari ini adalah berkaitan pendidikan keselamatan jalan raya. Okey, pendidikan keselamatan jalan raya ni penting supaya kita sentiasa menjaga keselamatan di jalan raya. Salah satunya adalah dengan mematuhi papan tanda. Jadi hari ini cikgu nak memperkenalkan beberapa papan tanda jalan raya yang selalu kita boleh lihat. Tanpa melengahkan masa, mari kita berkenalan dengan papan tanda yang pertama. Papan tanda ini dinamakan sebagai papan tanda lampu isyarat. Setiap kali kita nampak papan tanda ni, maksudnya di hadapan papan tanda tu akan ada lampu isyarat. Jadi jom kita tengok apa itu lampu isyarat. Okey, kalau kita tengok lampu isyarat ada 3 warna. Okey, warna yang pertama ialah warna merah, warna yang kedua ialah warna kuning dan warna yang ketiga ialah warna hijau. Okey, kita dah tengok warna, jadi kita nak tahu apa fungsi setiap warna ini. Warna merah bermaksud berhenti. Tak boleh jalan. Warna kuning bermaksud bersedia untuk berhenti dan warna hijau bermaksud jalan. Jadi inilah maksud lampu isyarat. Baiklah murid-murid, kenapa kita kena patuhi lampu isyarat? Sebab kalau kita tak patuhi lampu isyarat, berkemungkinan akan berlakunya kemalangan di jalan raya. Bayangkan kalau kita jalan, lepas tu ada kereta dari arah bertentangan pun jalan dan bom. Jadi dengan melihat kepada lampu isyarat, kita boleh elakkan perkara tersebut daripada terjadi. Okey, seterusnya papan tanda yang kedua ialah papan tanda melintas jalan. Papan tanda ini bermaksud kawasan tersebut merupakan kawasan kanak-kanak melintas jalan. Biasanya di sebelah papan tanda ini akan ada satu laluan yang dipanggil sebagai laluan melintas jalan. Jadi kenapa pentingnya papan tanda ni? Apabila ada papan tanda ni, murid-murid ataupun cikgu sendiri, kalau kita nak melintas jalan, kita boleh gunakan laluan tersebut sebagai laluan terbaik untuk kita melintas jalan. Kenapa? Sebab dekat laluan itulah kenderaan lain akan berhati-hati dan memperlahankan kenderaan mereka. Jadi berkemungkinan untuk kita dilanggar itu adalah sangat tipis. Jadi kalau murid-murid nak melintas jalan, kena cari papan tanda ni. Seterusnya, papan tanda yang ketiga ialah papan tanda berhenti. Okey, kalau kita tengok nama pun berhenti. Jadi fungsi papan tanda ni adalah untuk berhentikan kenderaan. Contohnya, murid-murid sedang mengayuh basikal, kemudian murid-murid nak keluar simpang. Ya, pada simpang tersebutlah murid-murid akan nampak papan tanda ni yang bermaksud murid-murid kena berhenti dulu di situ dan melihat kiri dan kanan, barulah boleh kita keluar daripada simpang itu. Papan tanda ini juga sangat penting untuk murid-murid patuhi supaya kita tidak melanggar atau dilanggar kenderaan lain semasa keluar simpang. Mudah kan? Seterusnya, papan tanda yang keempat, cikgu nak perkenalkan dekat murid-murid ialah papan tanda jalan bulatan di hadapan. Papan tanda ini tidak digunakan oleh murid-murid kerana kebiasaannya digunakan oleh orang dewasa. Tetapi cikgu nak perkenalkan juga dekat murid-murid disebabkan kawasan tempat tinggal kita sekarang ni banyak sangat jalan bulatan. Jadi cikgu nak tunjuklah papan tanda dia. Okey, kalau murid-murid tengok papan tanda ni, dia berfungsi untuk beritahu kepada pemandu bahawa ada jalan bulatan di hadapan. Jadi pemandu akan memperlahankan kenderaan mereka.
Jadi itu sahaja 4 papan tanda yang kita dah pelajari hari ini. Kita akan belajar lagi papan tanda yang lain untuk lain-lain masa lagi. Okey, jadi untuk cikgu lihat sama ada murid-murid semua dah kuasai maksud setiap papan tanda ni. Cikgu akan lihat daripada hasil hiasan jalan raya murid-murid. Okey, daripada situ cikgu dapat lihat dekat mana murid letak papan tanda tu menunjukkan murid faham fungsi papan tanda tersebut. Jadi, sebelum mengakhiri kelas ini, cikgu akan tunjukkan contoh terlebih dahulu. Okey, jom kita lihat. Mula-mula, murid perlu mewarnakan lembaran kerja yang cikgu beri, kemudian gunting satu persatu. Selepas itu, murid hias jalan raya mengikut kreativiti sendiri. Tetapi, cikgu nak lihat papan tanda diletakkan pada bahagian yang betul. Dah siap hiasan kita. Selamat mencuba. Bye.